Lepas SPM korang nak ke mana? Saya insyaAllah lepas SPM akan menyambung pelajaran STAM dan kemudian bergerak ke universiti pilihan saya. InsyaAllah lepas SPM saya akan sambung pelajaran Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM, dan insyaAllah lepas STAM saya akan sambung melanjutkan pelajaran ke Mesir. Lepas SPM insyaAllah saya akan menyambung pelajaran STAM. Dan kalau ada rezeki lepas STAM saya nak sambung belajar ke Mesir insyaAllah. InsyaAllah lepas SPM saya akan menyambungkan pelajaran STAM di sekolah ni, dan insyaAllah kalau ada rezeki lepas STAM saya akan menyambung pelajaran di Universiti Madinah. Lepas SPM ni saya nak pergi ke Politeknik untuk menyambung ke sana. InsyaAllah lepas SPM saya akan mau STAM di Sekolah Menengah Agama Luar Quran. Saya insyaAllah saya akan menyambungkan pelajaran saya di Sekolah Agama Batu Quran, mengambil Sijil Tinggi Agama Malaysia iaitu STAM. Kalau ada rezeki menyambung pelajaran ke luar negara iaitu Universiti Al-Azhar. Alhamdulillah, kalau tak dapat saya akan menyambung pelajaran di dalam negara iaitu USI ataupun USIM. InsyaAllah saya akan melanjutkan pelajaran saya di Sijil Tinggi Agama Malaysia iaitu STAM. InsyaAllah saya akan habiskan hingga ke akhirnya. Saya akan habiskan STAM. Lepas tu saya akan mohon UIA. InsyaAllah jika dikenakan rezeki Allah SWT, saya akan pergi ke Pulau Pol. InsyaAllah jika keputusan saya baik, saya ingin menyambung IPG. InsyaAllah kalau diberikan rezeki saya akan sambung ke STAM di sini. Kalau rezeki saya lebih baik, dapat result yang baik, insyaAllah saya akan sambung di tempat yang lebih baik. InsyaAllah selepas SPM saya akan sambung STAM. Kalau ada rezeki selepas STAM saya akan pergi ke Madinah. InsyaAllah lepas SPM saya akan menyambung ke Sijil Tinggi Agama Malaysia. Kalau ada rezeki saya nak pergi ke Madinah, Universiti Islam Madinah insyaAllah. InsyaAllah selepas SPM saya akan menyambung pelajaran saya di STAM. InsyaAllah. Lepas tu saya sama ke UIA insyaAllah. InsyaAllah saya akan menyambung pelajaran saya Sijil Tinggi Agama Malaysia, dan kalau ada rezeki saya akan menyambung ke Universiti Al-Azhar Mesir untuk menyambung ke jurusan Balaghah insyaAllah. InsyaAllah selepas SPM saya akan menyambung ke pengajian Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM. Dan insyaAllah selepas STAM, jika rezeki saya akan menyambung ke Universiti Islam Madinah untuk ambil jurusan Al-Lughah. InsyaAllah kalau Allah beri rezeki yang lebih, saya akan ke Pulau Pol dan ingin menjadi polis. Saya dengan Kimi sama. Itu saja kalau ada rezeki. Lepas SPM saya akan meneruskan pengajian saya di Sijil Tinggi Agama Malaysia untuk meneruskan ke Universiti Al-Azhar untuk menyambung jurusan Syariah Islamiah. Doakan. Saya lepas SPM, saya insyaAllah saya akan ambil STAM. Lepas tu saya akan insyaAllah kalau dengan jangan Allah itu baik, saya akan melanjutkan pelajaran di luar negara iaitu Universiti Al-Azhar. Okey, itu saja.